Hina agama dah jadi hobi orang Malaysia ke? Kerap sangat benda macam ni berlaku. Jadi sejujurnya saya dah tak larat dah nak kecam sebab lepas ni mesti muncul lagi kes macam ni. Saya akui bahawa antara punca masalah yang berlaku ni disebabkan orang politik yang suka main isu 3R. Jadi saya tujukan kepada semua, termasuklah pada diri saya sendiri. Kita ahli politik harus perbanyakkan lagi gerak kerja menyatu padukan rakyat Malaysia. Jangan kurangkan sentuh isu 3R. Masyarakat juga dinasihatkan supaya fikir berkali-kali sebelum nak buat apa-apa kenyataan. Sebab padahnya besar. Anda pasti akan ditahan, dihukum. Dan juga kehidupan anda mesti berubah. Jadi hati-hatilah dengan segala perkataan kita. Maka sebagai penutupnya, saya mengecam keras penghinaan terhadap seorang individu yang beragama Hindu dalam kes terbaru ini.